Ramai orang kata orang Melayu suka berhutang. Dan terus terang, bila saya lihat sekeliling, saya faham kenapa ramai orang ada tanggapan macam tu. Kereta belum mampu, tapi ambil yang paling mahal. Gaji belum stabil, tapi gaya hidup kena nampak berjaya. Kahwin 1 hari, hutang 5 tahun. Nak tunjuk pada orang lain bahawa hidup kita baik-baik saja. Tapi saya rasa masalah sebenar bukan hutang. Masalah sebenar ialah ramai orang terlalu takut dipandang rendah. Terlalu takut nampak biasa. Terlalu takut orang kata mereka tak berjaya. Sebab itu, mereka sanggup berbelanja untuk benda yang mereka sebenarnya tak mampu. Tapi semakin saya dewasa, semakin saya sedar satu perkara. Benda ini bukan berlaku pada orang Melayu saja. Saya nampak orang Cina buat benda yang sama. Saya nampak orang India buat benda yang sama. Malah saya rasa ini masalah ramai rakyat Malaysia. Kita hidup dalam dunia yang mengajar kita untuk nampak berjaya sebelum benar-benar berjaya. Padahal orang yang betul-betul berjaya selalunya tak sibuk nak menunjuk. Mereka sibuk membina kehidupan mereka. Hakikatnya, ramai orang bukan takut miskin, ramai orang lebih takut dilihat miskin. Dan itulah sebabnya mereka sanggup menanggung hutang yang sebenarnya tidak perlu. Kerana hidup ini bukan perbandingan untuk nampak kaya, tetapi tentang membina masa depan yang tidak perlu berpura-pura.